Okay guys, Goodbye. saya nak cuci tangan saya dan menyanyi anak-anak buah. Didi tu letak arah kabel kuning geram pula. Okay, bye bye semua. Terima kasih yang dah beli Belova. Kalau Didi tak buat live, korang masih boleh order lagi. Korang tekan je dekat TikTok shop, okay? Tahu 10 orang tengah beli tu Didi. Ya Allah, ya ke? Masya Allah, terima kasih. Terima kasih. Saya kenyang ni, saya kenyang. Farida Hamid. Tadi ada beli kan? Farida Hamid. Follow TikTok ni. Baik, boleh follow ya TikTok ni bagi siapa yang berminat untuk beli, dan kemudian boleh follow juga akaun lain ya yang sedia ada seperti The Raw Official, The Raw Malaysia, The Raw Cleanser, The Raw Serum, The Raw Moisturizer dan The Raw Sunscreen. Okay, Mama ada pada. Sorry, Mama. Tak apa, control follow je akaun ni. Okay. You lah crush I. Follow akaun ni dekat viewers. Okay. Untuk yang viewers kat luar tu, boleh aja follow akaun ni. Jangan risau. Mama, kenapa kena follow? Kena follow sebab banyak benda-benda interesting kat sini tau. Terima kasih yang follow ya. Terima kasih yang follow. Kita ada bagi task ni sepatutnya sebelum masuk live, kita ada bagi macam task kat mama-mama kita. Nanti pastikan untuk cakap follow apparently mereka boleh able to fulfill the task. I think I'm very proud. Suara tenggelam timbul. Soli rakan. Soli. Very the Soli. Ya. Dia mungkin kena bas kat sini sebab bila bas tak ada pula isu ni. Dengan kita dia tenggelam timbul. Tadi dia kata letak mikrofon, dia kata. Di bawah ni GF dolar ke? Mama Ani tolong jawabkan. Diba ni girlfriend Dola ke dia adalah sahabat? Bukan kawan tapi adalah sahabat. Dengar tu. Nak cari kawan mudah, cari sahabat amat susah. Sakpek orang kena. Ya. Bini orang tu betul tu. Nanti marah dia. Jangan macam itu. Sebaya ke? Apa, mama dengan mama ke? Saya dengan mama kita sebaya. Mama berapa? 60? 65. tak perlu model yang cantik. Mama dah best model. Tahu tak apa. Tahu tak apa. Ada orang yang appreciate kita nak. Anak-anak asyik nak bully aja. Kita bully sebab sayang mama. Betul. Bully sebab sayang. Dalam ni kita happy-happy. Ada orang kata Mama Ani dan Mama Ton, doakan saya juga boleh jadi ibu yang hebat seperti mama juga. InsyaAllah. Mama banyak. Ada tips untuk jadi mama yang hebat? Nak cakap jadi mama yang hebat ni, tipsnya ada tu tak berani cakap jugalah. Pasal saya ni pun nak kata didik anak pandai sangat pun tidak lah kan. Berjaya didik anak-anak. Memang itulah. Tapi sekarang bila semua dah besar, alhamdulillah, ada juga anak yang menonjol hebat pula tu. Miss Adiba tengah bergerak dia. Mama ni ada nasihat untuk menjadi seorang mama yang hebat. Yang penting sekali ialah beri pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak. Anggaplah pendidikan tu sebagai aset. Seperti orang zaman dulu beri tanah, rumah, barang kemas pada anak. Tapi buat apa sekarang beri didikan sepenuhnya. Betul. Diiringi dengan kasih sayang. Tetapi keikhlasan tu penuh, dan bila kita beri kasih sayang tu, pastikan kasih sayang itu berkekalan selama-lamanya.
Amin. Hebat. Request Bella dan Abuya live pula. Rakan-rakan Abuya tak suka live. Bukan kita tak nak, kita dah try. Sepatutnya Bakal tadi. besan ke? Memang kita nak bawa Abuya tapi dia malu-malu. Bakal besan. Dia malu-malu. Besan tu maksudnya apa? Besan tu. Besan tu macam katalah